Keluarga Vanderbilt adalah keluarga yang terkaya di dunia pada abad ke-19. Kekayaan mereka masa tu bila convert kepada nilai pada hari ini, USD 200 bilion. Memang kaya. Tapi 50 tahun lepas founder Vanderbilt ni meninggal, harta tu hampir lesak. So apa jadi kepada kejatuhan keluarga Vanderbilt? Dulu paling kaya di dunia dan sekarang ni orang biasa. Semua ni bermula dengan founder dia iaitu Cornelius Vanderbilt. Kekayaan keluarga Vanderbilt ni dipermula dengan bisnes railway industry. Pada abad ke-19, depa yang memonopolikan pengangkutan Amerika. Dan masa Cornelius Vanderbilt meninggal pada 1877, nilai aset yang dia tinggalkan adalah 105 juta masa tu. Generasi pertama depa yang memegang aset tu adalah William Henry Vanderbilt, anak sulung dia. Memang anak sulung dia digandakan harta daripada 100 juta lebih kepada 200 juta. Masa tu anak dia masih lagi memegang harta paling kaya di dunia. Permulaan kehancuran Vanderbilt ni bermula pada generasi selepas Henry Vanderbilt. Masa tu harta depa banyak, depa pecah ikut waris. Bila dipecahkan harta memang dah jadi makin sikit. Betul tak? Masa tu mereka masih ada lagi rumah agam besar macam Biltmore dengan Marble House. Tapi isu dia adalah bila mereka ada duit banyak, mereka boros. Duit masuk lebih sikit daripada duit keluar. Menyebabkan mereka punya harta slowly jatuh. Lebih pada 50 juta jatuh menjelang 1930. Dan masa mereka buat reunion family Vanderbilt pada tahun 1973 dekat Vanderbilt University, lebih kurang 120 keturunan mereka yang mai, tapi tak ada seorang pun billionaire dah masa tu. Fast forward sekarang, rumah agam Vanderbilt dah jadi museum daripada jauh. Dan keturunan mereka kebanyakan dah jadi profession biasa macam wartawan, profesor, pengajaran untuk usahawan ni. Kaya ni bukan sekadar buat duit, tapi hang kena pandai urus, kena pandai simpan dan hang kena pandai gandakan. Kalau tidak, duit besar mana pun boleh hilang.